Pernahkah anda terfikir bagaimana maklumat lokasi membantu hidup kita setiap hari? Daripada mencari laluan terpantas, membuat keputusan strategik hinggalah melaksana projek pembangunan, semuanya bergantung pada maklumat lokasi ataupun geospasial. Namun begitu, pelbagai cabaran wujud dalam pengurusan data geospasial seperti perbezaan tahap kualiti data, kelemahan tadbir urus, pematuhan polisi dan garis panduan, serta kesediaan dan keselamatan infrastruktur dan infrastruktur ICT. Program MyGDI yang diterajui oleh Pusat Geospasial Negara, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah memainkan peranan penting dalam memacu perkongsian dan pelepasan data geospasial mengikut 12 kategori data fundamental yang telah ditetapkan. Program MyGDI membolehkan data geospasial diuruskan secara holistik sebagai salah satu agenda penting di peringkat nasional dan bertindak sebagai infrastruktur data spasial kebangsaan NSDI untuk Malaysia di peringkat antarabangsa. Program MyGDI menawarkan pelbagai perkhidmatan bagi menyokong perkongsian dan pelepasan maklumat geospasial dalam kalangan sektor awam, swasta dan akademia. Dengan program MyGDI, perkongsian maklumat geospasial menjadi lebih mudah dan efisien menuju masa depan yang lebih sejahtera dan mampan. Sehingga kini, banyak impak positif yang telah diperoleh daripada inisiatif program MyGDI merangkumi aspek pengoperasian dan strategik organisasi dengan matlamat utama untuk meningkatkan tahap penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan selaras dengan agenda pendigitalan negara. Tiada kejayaan yang mampu dicapai tanpa kerjasama yang utuh daripada semua agensi dan pemegang taruh program MyGDI. Terima kasih PGN atas kerjasama melalui MyGOS. MyGeoCaps memudahkan pendaftaran dan pelesenan fasiliti kesihatan swasta serta memberi akses info yang cepat dan tepat. Aplikasi MyOPP telah menjadi pelantar sandaran bagi lembaga pencegahan jenayah mempertimbangkan suatu perintah pengawasan polis di bawah Akta Poka yang efektif. Terima kasih PGN. Sebagai agensi pembekal data, program MyGDI memberi peluang kepada kami JMG untuk berkongsi maklumat geospasial menerusi sistem MyGem secara lebih meluas, mudah dicapai dan dapat dikongsi secara lebih berkesan untuk kegunaan negara. Syabas PGN.